Kami dari Sekolah SMK Penghulu Saat, saya Nur Dabiah Rahana binti Zal Azizi bersama 3 rakan saya iaitu Hai, saya Nur Ainabiah binti Nazairin. Hai, saya Nafarisha binti Ahmad. Hai, saya Nazrina Nurul Medina binti Mak Nazri. Hari ini kami ingin bentangkan tentang satu topik yang sangat menarik, iaitu cuaca angkasa lepas. Menarik kan? tonton sampai habis tau. Cuaca angkasa lepas bukan macam hujan atau ribut yang berlaku di bumi, tapi melibatkan fenomena luar biasa yang berlaku di matahari dan angkasa lepas. Cuaca angkasa berlaku disebabkan aktiviti yang berlaku di permukaan matahari. Lapisan dalam struktur matahari yang membentuk atmosfera matahari, iaitu kromosfera, korona dan fotosfera. Matahari juga terdiri daripada beberapa lapisan, iaitu teras, zon perolakan dan zon radiatif. Bahagian ini penting dalam penghasilan tenaga matahari. Granul ialah bahagian dalam atmosfera matahari yang kelihatan seperti biji-biji berkilauan. Ia menandakan kawasan panas di bahagian zon perolakan bagi plasma yang sangat panas dengan suhu yang setinggi 5,800 darjah Celsius. Diameter puratanya ialah 100,000 kilometer. Tumpak matahari ialah kawasan gelap yang ada pada permukaan matahari. Ini berlaku kerana suhunya yang rendah berbanding dengan sekitarnya yang terdiri daripada granul dan terjadi gangguan medan magnet. Aktiviti tumpuk matahari berlaku dalam kitaran selama 11 tahun. Ini dikenali sebagai kitaran suria. Semarak suria atau prominent adalah gelombang besar plasma bercas yang melengkung keluar daripada permukaan matahari atau laju melengkung yang terdiri daripada gas menyala yang terdapat di bahagian atas tumpuk matahari. Nyalaan suria ialah letusan gas yang kuat dan hebat, berbentuk laju yang terdiri daripada gas yang bercas yang banyak meletus dan kerap berlaku berdekatan dengan tumpuk matahari. Lentingan jisim korona adalah awan plasma yang bercas dan besar yang terkeluar daripada matahari. Ia biasanya berlaku bersama nyalaan suria dan merupakan letusan zarah gas yang bermagnet. Zarah bercas seperti elektron, proton dan zarah alfa bergerak dengan laju ke angkasa lepas. Inilah yang dipanggil dengan angin suria. Magnetosfera ialah kawasan medan magnet yang melindungi bumi daripada zarah-zarah bahaya daripada angkasa. La adalah gabungan medan magnet dari bumi dan angkasa. Ia sangat penting untuk melindungi bumi daripada kesan buruk pancaran matahari yang boleh mengganggu komunikasi bumi dan satelit. Cuaca angkasa merangkumi nyalaan suria, semarak suria, tumpuk matahari dan juga lentingan jisim korona di permukaan matahari. Manakala di angkasa lepas pula termasuk angin suria dan ribut pancaran. Fenomena ini boleh menyebabkan ribut magnetik dan gangguan sistem di bumi. Jadi, itulah sedikit sebanyak tentang cuaca angkasa lepas. Walaupun kita tidak dapat melihat angin solar dan ribut geomagnetik dengan mata kasar, tetapi kesannya amat besar. Bayangkan, dengan hanya ribut matahari sahaja, sistem satelit dan komunikasi kita di bumi juga terganggu. Sebab itu, pentingnya untuk kita memahami cuaca angkasa. Bukan untuk sains sahaja, namun untuk keselamatan dan teknologi juga. Kami harap dengan persembahan kami ini dapat membantu kamu semua faham sedikit tentang dunia luar sana yang penuh misteri. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Bye! 3. Terdapat 3 penghasilan. Tak. Cuaca hujan. Kami harap persembahan kami ini dapat membantu kamu semua faham. Kenapa tak? Ia menandakan kawasan permukaan zon Ia menandakan kawasan cuaca angkasa merangkumi nyalaan suria, semarak suria,